bersalah anggapan. Salah anggap, katanya kalau masuk bulan Ramadan, bulan puasa, kita perbanyakkan dari sudut salat, baca Quran saja, zikir saja, sedekah saja. Adapun menuntut ilmu tu kita tinggal sekejap, berhenti sekejap, stop sekejap. Maka sebab itulah, dengan kesalahpahaman itulah, banyak juga di tempat-tempat tertentu, masjid dan surau, dia tutup ataupun stop sekejap majlis ilmu ataupun kuliah agama. Itu salah faham. Kenapa? Kerana ilmu ni dia tak boleh berhenti. Penerangan dan menuntut ilmu ini dia tak boleh terhenti pada masa-masa tertentu, tak boleh. Dia kena diteruskan selama mana masih lagi kita ada hayat dan kita ada nafas di jasad kita. Dan kita diwajibkan menuntut ilmu itu tidak kira pada masa, tempat dan ketika. Apabila ada kuliah, ceramah dan sebagainya, kita diwajibkan menuntut ilmu. Melainkanlah kita ni orang yang sudah faham, orang yang sudah pandai, orang yang sudah berilmu, alim, dan kita ni lepas dah semua segala ilmu fardu ain, ilmu tauhid, ilmu fiqh, ilmu tasawuf. Selama mana kita belum lagi selesai kefahaman kita tentang tiga ilmu tadi, maka wajib menuntut ilmu. Dan salah satu aktiviti kita menuntut ilmu di bulan Ramadan adalah dengan kita mengadakan tazkirah seperti ini. Jadi tuan-tuan, jangan rasa rimas. Apa ni, nak solat sudahlah, kan sembahyang sudahlah, sembahyang tarawih, kenapa kena ada tazkirah lagi pula, kena mengaji, menuntut ilmu lagi? Kerana ilmu itu tidak boleh terhenti kepada kita orang awam ini. Melainkan kita ni orang yang sudah pakar-pakar, orang yang sudah hebat dalam ilmuan agama. Baik, jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu yang pertama. Yang kedua yang kita nak kongsikan malam ini tuan-tuan adalah ada orang di kalangan kita ini yang melaksanakan solat tarawih, tetapi tarawihnya itu dipanggil tarawih kosong ataupun tarawih penat saja, letih saja. Sama ada dia buat 20 ataupun dia buat 8. Jadi tarawih kosong, tarawih penat saja, macam dia puasa tadi lah. Ada orang yang puasa penat saja, lelah saja. Ada puasa dia daripada pagi sampai ke waktu sungkir dia, Allah tak nilai, Allah tidak menerima, ataupun Allah tidak beri ganjaran kepada dia. Yang itu kita akan bincang pada hari yang lain insya-Allah. Yang malam ni kita nak sebut tuan-tuan, orang solat tarawih tapi tarawih kosong, tarawih penat lelah saja. Iaitulah apa dia? Yang pertama, orang yang tarawih kosong ni ataupun penat saja ni, dia salat tarawih sama ada 8 sama ada 20 tanpa ada tamak-ninah. Tamak-ninah tu apa dia? Tamak-ninah itu berhenti seketika, bertenang sekejap, semasa rukuk, semasa sujud, semasa i'tidal, semasa duduk antara dua sujud. Maka sebab itu Nabi ajar kepada kita, bila engkau rukuk maka sempurnakan rukukmu. Apabila engkau sujud, sempurnakan sujudmu dengan sekurang-kurang membaca Subhana Rabbiyal Azimi, Subhana Rabbiyal A'la. Macam tu, sekurang-kurang baca yang tu. Ini tak, orang yang solat tidak ada kesempurnaan, orang yang solat tidak ada tamak-ninah ni, solat yang kita biasa tengok dalam TikTok tu kan, tiap-tiap tahun keluarlah dia. Di apa nama, negara lain lah. Bila dia solat 20 rakaat 8 minit 12 minit je, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, waladhdallin, amin. Kita dah rasa bagus juga buat solat macam tu. Kalau macam tu jangan 20, 40 pun boleh. Kalau macam tu 40 pun kita sanggup. Kita tu ingat bagus macam tu. Tak, kerana Nabi pesan, Nabi sebut dengan kita, seburuk-buruk orang yang salat adalah orang yang mencuri dalam salat.
Ada orang juga mencuri dalam solat. Kata sahabat, siapa ya Rasulullah orang yang mencuri dalam salat ini? Kata Nabi SAW, orang yang apabila rukuk dia tidak sempurna rukuk. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu maksud macam tu. Tidak